ini adalah alat untuk test tekanan dalam sistem air kereta korang. Secara tak langsung dia akan bagi jenis-jenis radiator cap lah. Macam kereta, macam-macam lah senang cerita. So untuk kereta ni dia pakai kepala jenis kecil. Cuba tengok ni, radiator cap macam ni. Nampak ni? Nampak cik? Fokus kan? Nampak kan? Memang barai lah dia pakai. So anak-anak penyumbang kepada negara ke apa ni? Okay. So kalau korang tengok, kita akan masukkan cap ni. Tapi sebenarnya korang kena bersihkan lah air-air yang jatuh kat sini. Sebab kita masuk benda ni nanti, kita akan bagi tekanan dalam dia punya hose, dalam sistem air lah. Keseluruhan daripada radiator, dalam thermostat, dalam hose, dalam pipe, dalam enjin, dalam head, dia akan ada satu tekanan air. Secara tak langsung, kalau ada kebocoran, dia mesti keluar. Sebab kat sini